40% hasil Sabah. Kerajaan buat keputusan tidak merayu. Tapi dalam tidak rayu, ada rayuan pula dalamnya. Apa cerita? Tuan Mahathir PM11. Sediakah kita menerima Tuan Mahathir sekali lagi? Semuanya dalam podcast Zaid Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabar tak? Baik tak? Baik. Temu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim. Seperti biasa, sebelum kita ada beberapa tajuk hari ini yang agak menarik untuk kita perbualkan dalam podcast ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kepada penonton yang mengikuti podcast ini, sila like dan subscribe podcast ini. Tok, hari ini isu yang paling hangat lah, bukan hari ini lah, sejak semalam lagi lah, apabila SG buat keputusan tidak merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berkenaan dengan 40% hasil persekutuan yang patut dipulangkan kepada Sabah. Tapi kemudian tu bila kita di surat tu dia letak di hujung sekali, rupanya ada rayuan pula dalam tu. Alasan penghakiman tu ada kononnya cacat berkenaan dengan hal-hal tertentu. Tentulah dia ada yang itulah yang dia. Tapi apa cerita ni tu? Tak rayu tapi rayu. Tak boleh ke kalau tak rayu terus? Itu seperti yang saya sebut hari itulah, bila Anwar beritahu pandangan peribadi dia tu, kita dah tahulah kerajaan tidak akan rayu. Tapi dalam yang agak pelik juga tu ialah ada juga aspek-aspek dalam penghakiman yang akan dirayu. Jadi UPKO membuat keputusan bahawa ini semua ni wayang ya. Sebab itu UPKO tarik diri daripada Pakatan Harapan, kerana mereka merasakan kalau tak nak rayu, tak payah rayu lah, tak payah ada qualification lah, tak payah ada huraian, kami tak akan rayu, habis cerita. Tetapi sebab ada juga aspek-aspek penghakiman yang akan dibuat rayuan, maka orang menganggap ia adalah satu rayuan. Tapi pada saya ini semua ni, dekat-dekat pilihan raya ni semua ni boleh berlaku lah. Tak terkejut lah ya. Ini semua politik Sabah, dan inilah cara Putrajaya mengambil tindakan untuk seolah-olah menyokong Sabah dan juga cuba nak ambil hati Semenanjung. Ini pepatah kata telunjuk lurus, kelingking berkait lah. Dia kait lagi ke ujung ni. Telunjuk lurus, kelingking berkait. Dia ada kait kat kelingking. Itu dia kait sikit. Dia kait sikit. Itu style Putrajaya. Tapi saya tak terkejut lah, ini biasalah. Tok, dari segi rayuan itu dia ada kaitan sebenarnya. Ada kesan tak dari segi rayuan ni kepada rundingan kerajaan pusat dengan kerajaan negeri? Kepada hasil sepatutnya kalau kita nak rayu, sepatutnya kita tak payah runding lah, tak payah negotiate lagi lah. Sebab apa-apa persetujuan kita buat ni akan menjejaskan pendirian kita bila kita buat rayuan itu. Jadi, tapi kalau niat Putrajaya tak nak rayu sebenarnya, dan seperti yang diberitahu, kita akan runding segera, kata mereka. Jika itulah sebenarnya niat mereka, jadi tak payah nak buat rayuan lah. Sebab macam mana kita nak buat persetujuan kalau kita masih lagi tertakluk kepada rayuan. Jadi saya pun tak tahu, saya tak faham lah. Saya takut nanti itu dijadikan alasan, kita tak boleh bincang dulu, kita ada mahkamah lagi tak selesai ni, rayuan. Dia memang, dia Anwar ni banyak alasan. Dia style dia. Jadi saya pun tak faham juga. Sekali dia kata kita akan terus runding dengan Sabah. Tulis surat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri. Kalau gitu nampaknya tak ada benda yang nak dia rayu lah. Rayu lagi lah. Tapi rayu juga. Tapi dia rayu. Tapi tak tahulah dia rayu ke tidak. Rayu lah. Sebab Anwar je buat sebab pilihan raya 29. Lepas pilihan raya tu, atas tengok keputusan lah. Dia akan runding lah. Lepas keputusan tu, mereka kenyataan baru akan dikeluarkan lah, mengikut kesesuaian semasa.
Tapi hari ini juga Anwar tersebut, saya tertarik juga bila dia sebut, dia kata kita akan runding segera. Tapi semalam ke 2 hari lepas dia kata rundingan tidak dapat dilakukan dengan kerajaan Sabah sebab kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan sementara. Tunggu lepas pilihan raya, dia kata. Pula. Jadi itulah sebab tu saya kata Anwar ni kita kena tengok keadaan. Jadi kenyataan dia tu bergantung kepada keadaan. Jadi kita tunggu pilihan raya lah dia. Senang. Lagipun apa-apa rundingan dalam masa 2 minggu ni tak apa. Tak akan selesai benda yang tak boleh selesai 50 tahun. 50 tahun pun tak boleh selesai kan. Yang saya bimbang ialah bukan rundingan tapi serah diri. Sebab kita ni biasa serah diri kan. Kita serah diri Melayu. Melayu serah diri Portugis. Dia datang dengan cannon satu, bom. Serah diri tu. Belanda tak buat apa pun. Belanda negotiate dengan British saja. Belanda kata, wahai British, kamu ambil aku punya tempat di Indonesia, di Batavia, aku ambil kamu punya Melaka. Dengan Portugis. Okey. Portugis kata okey. Melayu tak ada buat apa. Lepas tu British pun samalah. Stamford Raffles datang, selesai dengan Sultan Riau, beli Singapura. Dan juga lepas tu Pulau Pinang, Melaka, sebagainya lah. Jadi kita ni selalu mudah serah diri. Jadi Trump datang pun kita serah diri juga. Jepun datang kita serah diri. Itulah kisah Melayu. Lepas tu serah diri lagi. Akhir ni Sabah lah. Jadi Sabah nak 40%, kita serah diri. Jadi bila serah diri, tapi bila kerajaan buat keputusan rayu tapi tak rayu ni, adakah pengundi Sabah akan serah diri? Saya tak tahu lah pengundi Sabah akan bertindak mengikut apa yang berlaku dalam kes ini. Saya rasa tidak pun. Saya rasa orang Sabah mungkin dah buat keputusan lah yang mana dia nak sokong tu. Saya rasa kesan je taklah begitu sangat sebab dia orang bukan tahu pun apa yang akan berlaku. Jadi orang Sabah akan buat keputusan kalau dia rasa lah ini semua sebab Pakatan Harapan yang kita dapat semua ni, mungkin dia akan undi JRS lah dan Anwar. Kalau dia rasa ini semua kita punya kerja dulu ni, tak ada kena-mena dengan tu, mungkin dia akan undi yang lain lah, parti yang lain. Jadi maknanya keputusan ini belum tentu mempengaruhi keputusan. Saya rasa tak sangat. Saya rasa bukan nak keputusan ni kita pun tak faham. Jadi orang Sabah pun akan pening juga. Jadi mungkin tidak kesan dia tidak begitu ketara lah. Tu lagi satu tu saya rasa itu kita setakat itu tu kita bincang 40% tu. Walaupun di media sosial saya tengok banyak orang berbincangkan lagi, tapi saya rasa banyaklah orang yang mempertikaikan langkah pilihan kerajaan. Tapi saya tertarik juga hari ini tu dalam keadaan kita kalau politik ni, Tun Mahathir dia mengeluarkan satu kenyataan lagi berkenaan dengan payung besar ni. Dia kata payung Melayu. Dia kata banyak sangat payung ni, dia kata banyak payung, terlalu banyak payung. Jadi dia kata patut ada satu saja payung. Dan akhirnya dia sebut minta Melayu berfikir. Apa yang Datuk faham dengan maksud Tun Mahathir tu? Maksud dia seperti dululah. Bila Mahathir kata Melayu bersatu ni, dia kena bersatu bawah dia lah. Jadi dia tawarkan diri lah. Walaupun payung Mahathir ni kecil, kerana payung dia ni anak dia je dengan beberapa orang kawan kan. Parti dia tu lah. Parti pejuang kecil. Tapi dia lagi merasakan dia sanggup memimpin kaum Melayu. Saya faham maksud dia tu. Malah saya sokong pun. Sebabnya parti-parti Melayu ni, walaupun payung ada 3-4 payung besar, tapi tak ada ketua. Dengan arti kata tak ada yang tak. Tak ada yang kata saya nak jadi Perdana Menteri. Semua tak nak. Bukan tak nak. Malu-malu. Malu kucing. Malu kucing. Jadi bersatu pun kita tak tahu siapa nak berebut-rebut.
PAS pun tak nak namakan ketua tak nak namakan sebab juga. itu bukan cara kita. Jadi siapa ketua? Siapa ketua? Di dalam kekosongan ini, di dalam kekeliruan ini, dalam keadaan yang tak menentu ini, saya tak terkejut lah bila Dr. Mahathir kata, okey lah, let me be the leader lah, biarlah saya. Lagipun saya dah jadi leader dulu, kan? Maksudnya Dr. Mahathir wajar diletakkan sekali lagi sebagai calon PM11. Ya, saya rasa boleh lah kita pertimbangkan sebab sekurang-kurangnya dia berminat. Sekurang-kurangnya dia telus. Dia kata biar saya jadi ketua. Dan saya rasa Dr. Mahathir masih lagi sihat, pemikirannya sihat, inteleknya masih kemas, kesihatan badannya pun okey. Okey lah, kita bagi dia sekali lagi lah. Tapi cuma saya dalam tulisan saya pagi tadi, saya minta dia beri pengampunan kepada Najib lah. Pasal dia orang kata Najib ambil duit, hilang negara kita banyak 600 juta US ke apa. Saya kata yang orang lain ambil lebih besar lagi. Kita tak apalah, yang lepas-lepas lah. Kita nak orang Melayu, pemimpin Melayu bersatu. Barulah payung kita tu besar. Artinya kalau dia meletakkan agenda membebaskan Najib tu, dia dapat tarik sokongan daripada UMNO sekali lah. Daripada pengundi UMNO. Nak kata UMNO sokong tu saya rasa tidak. UMNO dah sokong Anwar, kan? Tapi pengundi orang Melayu lain tu saya rasa kalau Dr. Mahathir memberi sokongan kepada Najib, walaupun mereka berdua ni memang tak ngam lah kita katakan, tapi politik, kan? Eloklah Dr. Mahathir beri pengampunan, settle. Alah, Donald Trump tu diampun orang tiap hari. Donald Trump ni ampun tiap hari, orang tu diampun. Ini kuasa ketua negara. Lagipun tu kalau nak kira lah tu kalau Datuk setuju lah, antara permusuhan Dr. Mahathir dengan Najib itu sebenarnya tidaklah lebih besar dengan permusuhan antara Dr. Mahathir dengan Anwar. Ini lagi besar. Sedangkan dengan Anwar pun dia boleh maafkan. Dengan Anwar pun dia boleh maaf, dia boleh pergi mahkamah. Boleh bebaskan lagi. Serah kuasa. Itulah saya pernah tanya Dr. Mahathir, same question lah. Saya kata betul. If you can pardon Anwar, why can't you pardon Najib? So apa jawapan dia? Dia kata let me think about it. Sebabnya positif lah maknanya. Tak tahulah. Tapi sebab Najib ni walaupun kesalahan dia apa tu, dia dah masuk jail lah. Mahkamah dah malukan dia, seluruh dunia dia tahu dah. Tapi he's still a good leader dalam segi-segi lain. Jadi kita nak pemimpin Melayu yang ada, yang boleh membantu. Kita ni dah lah hilang semua benda. Kita dah hilang semua benda. Hilang sana, hilang sini. Janganlah hilang lagi sekali. Tanah Melayu akan hilang ni. Taklah Petronas hilang. Seolah-olah lah. Dan saya rasa nampak Johor membuat banyak pengumuman. Hub sana, hub sini. Hub terbesar di ASEAN. Hub tu Singapura punya kot. Forest City itu siapa punya. Jadi kita janganlah bangga dengan benda-benda besar ni. Kita tengok daripada kesan kepimpinan negara ini, siapa yang kontrol. Kalau kita serah kepada orang-orang luar je buat keputusan, buat pembangunan, apa yang ada daripada Melayu, kan? Jadi saya rasa Dr. Mahathir akan lebih patriotik, akan lebih fikir masalah ini. Dan saya rasa kita bukannya, walaupun banyak orang peduli saya lah, dia kata Zahid kamu ni sokong Mahathir selalu. Saya bukan sokong selalu. Tapi saya kata siapa? Orang tanya selalu, if not Anwar, who? Siapa? Pada saya, if not Anwar, ramai orang. Tapi yang ada yang ramai itu tak nak mengaku. Dia tak nak mengaku aja. After Anwar, Zahid pun tak. Mak Hassan tak. Khairi tak. Tapi malu-malu kucing. Malu kucing. Lepas tu, Anthony Loke pun tak kalau boleh. If not Anwar, you don't worry. Ramai yang tak. Yang masalahnya, kita orang Melayu ni, if not Mahathir, who? Yang boleh lawan dengan Anwar. Yes, yang boleh ada seimbang lah. Dia kuasa ni imbangan. We must have balance, power. Power politik is about balance. Kalau kita orang Melayu tak ada power, tak ada balance, kita nak balance dengan apa? Dah lah duit sebelah sini banyak.
Dah lah pengaruh sebelah sini banyak. Sokongan Amerika sebelah sini lagi. Sokongan itu sebelah British sebelah sini lagi. Sokongan semua. Yang kita ada apa? Sekurang-kurangnya kalau Dr. Mahathir ada, masih ada semangat, masih ada. Boleh menyeimbangkan balik lah. Yes, kita masih fikir. Menyeimbangkan balik lah. Jadi sebab itu bila kawan-kawan saya, yang juga kawan you lah, dia telefon I tadi. Dia kata dia peduli lah. Dia kata macam mana kalau kita buat demonstrasi di Tropicana? Dia kata komunikasi apa ni Dato'? Demonstrasi mendesak Zahid Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia kata kamu janganlah peduli aku. Datuk cadangkan Tun Mahathir, dia pula cadangkan dia Datuk. peduli sebab dia tak suka Tun Mahathir. Dia peduli saya lah. Dia kata aku tanya kamu, kalau tidak Dr. Mahathir siapa? Dia tak ada jawab. Dia pun tak ada jawab. Dia tak ada jawab. Dia kata, sebab tu dia kata Zahid Ibrahim. Itu peduli lah. Peduli lah. We are totally, kita sebab itu saya rasa agak tak pernah saya fikir isu Melayu bukan Melayu ni seperti sekarang. Kerana saya merasakan dulu semasa saya dalam UMNO 28 tahun, saya rasa kita ada kuasa cukup. Walaupun kita songsang, kita lemah, kita rasuah, kita apa semua tu, sekurang-kurangnya kuasa tu rasa tak lari. Tapi sejak kebelakangan ni saya rasa bukan saja lari, dah hilang langsung. There's no more power. Tak ada siapa memperjuangkan apa. Jadi sebab itulah walaupun Dr. Mahathir dah 100 tahun, saya rasa insyaAllah dia sihat lagi. Setakat hari ni dia sihat lagi. Dia sihat lagi. Kita saya kata payung dia tu mungkin tak besar, tapi tak apalah, kita buat kemah plastik pun tak apa. Asalkan kita nak tunjuk, biar PAS, pemimpin PAS pun tunjuk dia punya kesedaran bahawa keadaan ini agak meruncing. Ada kalau PAS tak ada ketua nak ketengahkan. Saya harap bersatu juga dalam keadaan sekarang ini, serah kepada Dr. Mahathir balik, selesai masalah itu, dan harap-harapnya bila kita menang, kita beri pengampunan Datuk Najib penuh, dia sendiri membawa kekuatan dia kepada kepimpinan Melayu, dan dengan dia masuk dengan kita ni, ramai juga peminat-peminat Dr. Najib yang bukan Melayu, orang bisnes akan kuat. Kita perkukuhkan kembali sas kepimpinan kita ni, kabilah kepimpinan Melayu ini. Kalau orang lain ada cadangan yang lebih baik, tak apalah, silakan ke podcast saya. Betul. Termasuklah kawan saya yang Datuk telefon saya tadi, yang perli saya. Dia kata Datuk lah jadi Perdana Menteri. Minta dinamakan siapa yang dia nak. Minta namakan. Dan dengan syarat orang yang dinamakan, beri alasan lah. Dan dengan syarat orang yang dinamakan tu janganlah pula bila kita calonkan dia tolak pula. Jangan tolak pula. Sebab Tun Mahathir kalau kita cadangkan ni, saya rasa dia tak akan tolak. Dia akan thank you. Dan orang akan kata dia gila kuasa. Selalu orang saya dengar sebut lah, saya kata orang gila kuasa dia tak berhenti. Saya ingat lagi tahun 2002 dalam Dewan Perhimpunan UMNO, saya perwakilan UMNO. Mahathir umum dia nak berhenti. Letak jawatan. Tak ada siapa pun dekat dia. Dia dah rasa dah lama sangat. Tiba-tiba je kan dia letak jawatan. Dia berhenti. Dan baru ni pun, semasa 2018 pun, saya rasa pencadaran politik tak kemas. Jadi dia rasa dia tak ada sokongan. Dia rasa hilang sokongan dia. Dia rasa dia berhenti. Orang macam tu bukan gila kuasa. Jadi ini patut kita fikir mengenai isu Mahathir ni, bahawa kita kalau kaji betul-betul, dia bukannya gila kuasa. Ya, kita tak setuju cara dia menggunakan kuasa itu, aspek-aspek itu lain lah. Itu semua orang ada tak setuju kan. Tapi dia tidak gila kuasa. Jangan kata dia gila kuasa. Yang gila kuasa ni orang yang tak patut jadi ketua. Jadi saya harap tak tahulah macam mana nak cetuskan. Tak apalah ni, kita cubalah. Datuk tak ada cadang nak jumpa dengan Tun Mahathir menyampaikan hasrat Datuk ni? Saya nak jumpa, tapi saya boleh jumpa, tapi saya ni payung yang paling kecil. Tapi dia tahu pandangan saya. Mesti dia baca. Dia podcast ni pun dia dengar ni. Mesti dia dengar.
Saya hantar dekat dia lah. Tok katalah ialah kita andaikan bahawa calon Perdana Menteri daripada Blok Pembangkang ni tak ada sekarang ni, sebab semua tolak sana tolak sini. Katalah akhirnya oleh kerana tak ada, akhirnya semua setuju kepada Tun Mahathir. Okeylah, kita setuju Tun Mahathir, kita letakkan dia sebagai calon Perdana Menteri sekali lagi. Datuk rasa perlukan letakkan satu tempoh untuk dia jadi PM 2 tahun macam 2 ataupun kali ni setahun saja. Tak payah. Tak ada tempoh. Tak payah. Jangan buat masalah dulu lah. Ini yang jadi masalah dulu. Pasal ada tempoh. Serah ke Anwar, serah kepada DAP, tekan. Yang Melayu pula kata tak boleh. Maka orang tua tu kata lemah dia pun kata okey lah, aku berhenti. Kita tak boleh. Dr. Mahathir nanti kekal. Mana tak ada. Kalau dia sihat, dia boleh jadi Perdana Menteri satu penggal lah. Penggal lah. Kalau dia tak sihat, saya nak berganti dia, kan? Tak usah fikir banyak sangat formula. Dia banyak sangat. Kita banyak sangat formula ni, jangan inilah jadinya. Politik Melayu ni formula banyak tu. Masa Rafizi banyak. Tapi saya kesian juga Rafizi. Dia punya sekarang dia nak buat kedai. Dah buka kedai dah. Alah, Rafizi masuk sebelah sini lah Rafizi. Dia Rafizi saya suka. Nick Nazmi. I like him. Yeah. Bukan sebab dia Kelantan. He's a very smart fellow. Dia smart. Dia ada idea. He's a smart dia fellow. buat ni apa semua. Dan dia tidaklah kelentong politik. Yeah. Tapi dia tak naik. Ya. Tapi buat macam mana, itu pilihan dia lah. Dia nak kekal dengan PKR kan. Dia kekal. Setakat ni dia kekal lah. Tapi saya tak nampak ada orang lain yang boleh membawa kita harapan baru. Yang saya nampak Dr. Mahathir je. Sekurang-kurangnya untuk PRU akan datang ni lah. Tak ada siapa orang untuk lain PKRU ni dan untuk menyelamatkan kita semua supaya kita masih boleh panggil Tanah Melayu lah. Sekarang ni saya nak panggil Tanah Melayu pun saya malu ni. Apa yang Melayu dengan negara kita ni? Apa? Sebab itu saya kata dulu, mula-mula kita hilang Singapura. Okeylah, kita pecat Singapura tu, kita hilang lah kiranya, kan? Lepas tu beberapa puluh tahun lepas tu Pulau Pinang kita hilang. Lepas tu Selangor pun kita hilang juga ni. Kalau berterusan macam ni, tak ada ketua, tak ada kuat, tak ada, hilang. Perak ke hilang juga. Johor tu saya rasa dah separuh hilang. Walaupun pada dasar UMNO lah depannya, kan? Tapi the power. Dan sekarang pun bila kita ada perjanjian dengan Amerika, tarif ni, ramai orang kata kita punya kedaulatan pun dah hilang ni kata. Memang betul lah pasal Amerika yang mengkontrol. Memang banyak hilang lah kita. Saya rasa saya tak terkejut lah suatu hari nanti kita akan diberitahu lah apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Macam penasihat British dulu lah. Kan? Semua kena rujuk. Penasihat British dulu dia advisor je. Dan bercakap pasal advisor, saya ada dengar kata ni Tengku Zafrul akan jadi advisor. Dia minta. Dia minta. Saya baca berita tadi, dia kata dia habis tempoh dia pada 2 Disember. Lepas tu dia kata kalau Menteri MITI yang baru, dia menawarkan diri untuk jadi penasihat kepada menteri berkenaan lah. Penasihat tu ada bayar gaji ke atau tidak? Kalau penasihat dalam kerajaan mesti dapat lah. Mesti ada gaji lah tu. Dan siapa yang nasihat Zafrul lepas tu? Zafrul penasihat menteri. Yang Zafrul siapa penasihat? Tak ada siapa nasihat lah. Tak ada? Tak ada, dia lah. Dia nasihat diri dia lah tu. Dia rasa dia pandai lah. Dia rasa dia pandai, sebab tu dia menawarkan dia jadi penasihat kepada menteri yang MITI yang akan datang ni. Tapi saya rasa kalau menteri MITI yang akan datang, katalah Johari Ghani. Dia ni orang pandai, Johari Ghani ni. Korporat besar. Takkan dia nak pakai Zafrul pula? Contoh lah. Yalah, saya tak tahulah siapa nak ganti dia. Saya pun tak tahu. Dia kadang-kadang orang pandai pun saya tak percaya sangat dia. Orang pandai ni, Zafrul pun pandai. Yang paling jujur tu. Yang tulus yang berjuangkan kepentingan kita. Itu yang mustahil. Yang pandai ni banyak. Kalau dia tak pandai, dia tak jadi ketua UMNO. Kan? Jadi pandai banyak. Tapi tak tahulah, itu terpulang kepada kerajaan lah. Tapi saya harapnya pilihan raya ni
payung Melayu menang. Itu saya nak tengok. Payung Melayu mesti menang di Semenanjung. Kita tak ada payung Melayu di Sabah. Ya, memang tak ada. Sarawak pun itu tak ada. payung Kadazan, itu Sarawak payung KDM, itu payung Melayu di Semenanjung saja. Ya. Yang kita Di Sarawak itu payung Dayak, payung Cina. Melanda ada 15%. Jadi yang adanya di Semenanjung. Jadi kalau di sini pun kita tak ada kawalan, tak ada payung besar, apa yang kita ada? Jadi pulanglah kepada pimpin-pimpin Melayu lah. Macam Tuan Mahathir suruh minta pimpin Melayu. Itulah maksud Dr. Mahathir, biar pemimpin Melayu fikir masa depan mereka, termasuklah NGO Melayu. Kita yang saya marah sangat ni, saya nak jemput juga kawan saya ni, kawan saya dari Kelantan, Datuk Ibrahim Ali. Saya akan jemput dia ke ni. Sebab Datuk Ibrahim Ali ni sejak dulu masa saya muda dengan dia ni, dia selalu berkatakan Melayu tak mati di dunia, tak hilang. Takkan Melayu hilang di dunia. Dan dia ni memang pro nasionalis Melayu. Tulen lah Ibrahim ni. Saya suka dia dari segi itulah. Tapi banyak benda yang saya tak setuju dengan dia lah. Tapi saya nak jemput dia ke podcast ni, Dan. Kita tanya dia, apa perasaan dia hari ni? Sejak 50 tahun dia kata Melayu tak akan hilang di dunia. Apa keadaan Melayu sekarang hari ni? Apa perasaan dia sekarang? Jadi saya harap Datuk Ibrahim dengar ni podcast ni, dan dia setuju hadir lah. Jangan jadi setengah-setengah pemimpin Melayu tu, dia takut nak podcast ke saya. Okey, Dan. Lagi satu, terlanjur tu sebut pasal kabinet Tengku Zafrul ya. Ada juga isu yang hangat juga 2-3 hari lepas berkenaan dengan Khairi Jamaluddin, KJ. KJ dikatakan akan kembali dalam kabinet sebagai menteri lah. Tapi yang saya difahamkan daripada sumber-sumber UMNO ialah Anwar memang nak lantik dia sebagai menteri, tapi masalahnya KJ ni dia UMNO tidak dapat memproses dia punya kemasukan semula kepada UMNO sebab dia belum hantar surat rayuan lagi kepada UMNO. Jadi sebab itu bila dia timbul tu ada rumours kata UMNO tolak, tapi sebenarnya bukan, UMNO tidak tolak. Tapi kalau dia rayu, saya rasa UMNO akan terima. Tapi mungkin KJ tak tahulah, dia mungkin ada pertimbangan lain. Tapi yang terbaru pula kita dengar, apabila Zafrul habis ni, kebetulan pula PKR ada 2 kekosongan menteri daripada Rafizi dan Nik Nazmi itu, dikabarkan Khairi ini akan dijadikan menteri atas tiket PKR. Datuk rasa setuju ke dia? Kalau daripada UMNO, orang nampak KJ ni macam dia ni UMNO, tapi kalau dia masuk PKR ni macam mana tu? Itu dia sekarang ni bukan UMNO. Sekarang tak ada parti. Tapi kalau kalau dia bukan UMNO dan dia tak nak masuk UMNO, mana terpulanglah kepada Anwar nak pilih dia. Jadi kalau Anwar nak pilih dia, tak kira lah pilih di bawah, masukkan dia dalam PKR ke, masuk dia dalam DAP ke, masuk dia dalam amanah ke, masuk dia dalam apa pun, acuan yang Anwar ada. Anwar banyak acuan. Dia boleh masuk bawah PKR, bawah amanah. KJ kalau dia nak masuk kabinet, Anwar boleh ambil dia. Sebab dia bukan lagi UMNO. Bebas lah dia. Pulang pada sama ada KJ setuju atau tidak lah maknanya. KJ dah kata dia tak akan rayu. Dia tak akan kabinet. Mana kalau Anwar lantik, kalau nanti dia ambil lah. Setuju juga tak? KJ akan setuju. Setuju Dia akan setuju sebab dia bukan UMNO. Apa yang dia tak nak setuju pula? Menteri, siapa tak nak? Dah, bukan saja menteri. Inilah cara dia nak jadi Perdana Menteri. Anak Pak Hemah, Dia akan jadi orang yang popular ataupun orang kuat di bawah acuan Anwar. Jadi saya rasa dia akan setuju. Sama ada dia masuk PKR ke, masuk bertanding tempat Nik Nazmi ataupun bertanding di mana-mana di bawah DAP ke, itu terpulang kepada dia lah. Tapi saya sebenarnya saya kecewa lah dengan Khairi nak juga masuk PKR. Kalau nak masuk PKR, nak jadi menteri. Kecewa kenapa? Kalau nak jadi menteri kena masuk PKR.
Sebab saya rasa Khairi ni kalau duduk dengan UMNO pun lama-lama boleh juga, saya rasa lah. Mungkin dia boleh jadi ketua UMNO satu hari. Saya rasa dia mungkin dia fikir dalam UMNO dia punya masa depan dah tak ada. Lepas kalau dia masuk pun dia nak bertanding pun kawasan pun mungkin dia mungkin sekarang, tapi Zahid dah satu pegang lagi kot kan. Tunggulah kan. Tunggu masa tu kekal dalam UMNO. Khairi ni muda kan. Dan tunggulah Zahid kawasan nak bertanding tu. Kawasan mungkin susah sikit sebab kawasan dia dulu Rembau kawasan tu bila dia naik esok naik jadi lain. UMNO ni bila dia jadi ketua dia jadi lain. Tapi tidak agak tu kalau saya dengar yang orang rumus Om cakap dia katanya bila jadi menteri, dia jadi menteri dia akan jadi menteri mengambil alih tempat Nik Nazmi kementerian sumber asli begitulah. Dan kalau begitulah dia punya pattern dia, maknanya dia akan ambil tempat Nazmi, Kementerian Nazmi, dan mungkin dia juga akan bertanding di Setiawangsa tempat Nazmi. Saya rasa laluan dia lagi cerah untuk dia untuk dia melonjak. Laluan cerah kita lihat daripada sekarang. Tapi kalau PKR tu dia ditolak oleh rakyat misalnya, tak cerah lah. Cerah sekejap je lah. Dia jadi menteri sekejap je lah. Saya tak lihat PKR ini satu parti yang boleh pergi jauh selepas Anwar. Anwar pun tak boleh pergi jauh juga. Tapi sebab dia ada kuasa, dia akan pusing sana pusing sini. Tapi orang yang cuba nak pergi jauh melalui Anwar, saya rasa susah. Itu pandangan saya lah. Maknanya kalau nak pergi jauh kena mengikut parti yang kalau nak pergi jauh ada perjuangan maksudnya. Ada masuklah kekal dalam UMNO ataupun masuk DAP PAS ke DAP lah. Payung-payung lain lah. Pada payung PKR lah. Tapi PKR saya rasa susah sikit. Sebab untuk Rafizi tengoklah orang macam Rafizi pun tak boleh hidup. Macam mana? Rafizi banyak jasa dia pada PKR dia. Tukus lumuh dia. Tapi tak ke mana juga. Jadi takkanlah orang baru masuk daripada UMNO boleh secara automatik jadi cemerlang. Susah. Jadi saya haraplah KJ tak payah masuk PKR lah. Nak jadi menteri masuk amanah pun lebih baik. Ataupun dia hantar surat rayuan secepat mungkin kepada UMNO proses. Ataupun dia minta maaf dengan Zahid lah. Cium tangan sikit lah. Cium tangan. Melayu cium tangan. Sorry brother. I dah silap hari tu. I panas. Macam itulah lebih kurang. Sebab Zahid ni tu kalau orang nampak, saya sentuh sikit lah, Zahid ni kata nampak pamai orang kata dia ni keras, tapi sebenarnya dia pemaaf tu. Saya kalau lihat banyak, saya tak tahulah, dia maaf. Saya belum minta maaf dengan dia lagi. Nanti saya cuba dulu. Dia banyak tu kalau kita lihat. Nantilah Din, kalau betul dia cakap tu, saya pun ingat nak pergi jumpa dia dan minta maaf. Datuk tengok contoh saya bagi contoh simple je. Ashraf Wajidi masa ketua muda dia pernah menyarankan bila Zahid kena kes mahkamah, Zahid dia kata berehat lepaskan jawatan. Tapi lepas tu dia bila Zahid dah makin-makin okey, dia okey dengan Zahid, dia okey. Lepas tu Zahid bagi dia jawatan fungsi mara, bagi susah agama UMNO, bahkan untuk PRU akan datang Ashraf satu-satunya yang telah dinamakan sebagai calon untuk bertanding di Gerik. Orang lain tak bertanding lagi, tak ada hubung lagi. Maknanya dia pemaaf. Ada lagi 2-3 orang. Tapi itu alasan Din tu, bukti yang dia kemukakan tu tidak meyakinkan saya. Lepas tu Dr. Amal Lokman Adab dulu pun hentam saya, tapi sekarang ni tapi tak meyakinkan saya. Tak meyakinkan. Kita jumpa baru tu yakin. Sebab saya belum dimaafkan. Datuk kena jumpa lah. Hello. Mengapa, apa salahnya kalau Zaid Hamidi kata tak apalah Zaid Ibrahim, saya maafkan kamu, terus kamu jadi pengurusi MARA. Terus jadi pengurusi FADA. Terus jadi pengurusi apa-apalah yang gaji mahal-mahal. Yang bawah kementerian lah. Bawah kementerian dia banyak tu. Bawah kementerian. Tapi tidak pun diberi maaf kepada saya. Dan apa salah saya? Dia tak marah dengan Datuk kan? Marah. Dia marah pada saya sebab saya cakap banyak. Sebab saya rasa dia marah tu sebab saya kata UMNO ni kena bertanding lah. Itu asal-asal lah saya rasa. Saya kata UMNO tak adalah presiden kekal. Ya. Saya ni Demokrat. Saya ni orang macam Mamdani. Darah saya ni darah Mamdani. Bahkan dia tidak memahami sepenuhnya apa maksud Datuk tu.
Jadi saya nak UMNO demokratik, UMNO maafkan Najib, saya nak semua itulah. Tapi tak berjaya. Tapi selagi dia tak maafkan saya dengan jawatan-jawatan penting, saya tidak terima kenyataan Din yang dia ni pemaaf. Saya tak terima. Tapi Datuk kena cubalah mendekatkan diri ataupun nak berjumpa ke, tak nak? Saya nak jumpa tapi susah sebab saya tak kenal nombor telefon dia pun saya tak ada. Tak ada? Tak ada. Aduh. Saya tak ada sangat nombor-nombor telefon ni. Nombor-nombor telefon yang saya ada, nombor telefon tak ada, semua dah sekarang. Semua tak ada dah? Dulu ada lah masa saya popular. Sekarang ni tak ada. Kalau siapa-siapa yang mendengar podcast ini, orang keliling Zahid ke keliling UMNO ke, silalah hubungi Zahid. Saya rasa ramai orang UMNO yang ada nombor telefon tu Zahid ni. Nombor saya? Ada, saya rasa ramai orang UMNO ada. tapi tak apalah, jawatan saya tak mustahak. Yang mustahaknya parti kita ni. Apa nak buat? Semua orang cakap pasal orang tu orang ni, tapi saya tengok pemimpin, saya nak tunggunya siapa hero Melayu. Saya nak tengok. Bukannya sebagai seorang resis ke apa, bukan. Apa orang yang memikir kepentingan kita. Itu yang saya nak dengar. Seluruh rakyat Malaysia lah. Jadi kalau dia dengar siapa-siapa yang perlu kita naikkan payung kita tu, beritahu saya. Boleh. Tapi setakat ni kita nak naikkan Tun Mahathir lah kan? Naik sekarang ni tak ada orang lain lah. Pasal tak ada. Kita naikkan Dr. Mahathir. Yang lain tak nak. Bukan tak nak, malu-malu. Yang lain tak nak, yang lain malu kucing, yang macam-macam. Saya cadangkan Sanusi tak nak. Sanusi daripada Kedah. Dia tak nak. Yang berhormat. Macam tak nak lah. Saya kata tu lah jadi hero Melayu. Pun tak nak. Dia tak nak. Lepas tu dia kata dia nak buat tuntutan kepada Pulau Pinang. Pulau Pinang, ya. Itu sebagai pajakan tu biar bagi lebih sikit. Itu saya setuju lah. Malah saya kata patut minta lah dengan Pulau Pinang 100 juta. Setahun. Pulau Pinang ni berapa banyak dapat duit daripada pusat. Projek tanah lah, projek itu highway. Macam-macam projek di Pulau Pinang. Takkan tak boleh bagi Kedah 100 juta kan? Tapi nak bagi ke Kedah ni, dia kena ada kepimpinan Melayu yang fikir macam tu lah. Yang fikir macam tu dan berani betul-betul lah. Tapi dia tak nak. Saya pun tak tahu lah Din. Macam mana saya nak buat. Setakat hari ni saya resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Resah dan gelisah macam lagu P. Ramlee. Datuk resah dan gelisah tu mungkin pasal belum dinamakan calon PM11, tapi kalau dah tamat dalam seminggu lagi, 2-3 hari lagi, hilanglah kok rasa gelisah. Kalau dah payung Melayu tu kemas, hilanglah rasa gelisah. Hilanglah. So, okay then. Ada lagi tak kita nak cakap ini? Tak ada, sekat tu lah. Kita Kedah. Cukuplah. Cuma Kedah tu ialah saya nak tanya satu soalan je. Munasabah ke tuntutan Kedah tu kepada Pulau Pinang tu? Sebab saya baca juga komen-komen banyak orang kata, dia kata apabila termaktub perjanjian persekutuan 1948 tu, maknanya dia kata pajakan tu dah batal sebab Pulau Pinang dah jadi negeri yang bebas, Kedah pun bebas, jadi tuntutan-tuntutan tu dah tidak berbangkit lagi. Itu biarlah Pulau Pinang kata. Tapi kalau saya Perdana Menteri, saya suruh Pinang bayar. Apa pula pajakan tu daripada dulu yang tidak pernah diberhentikan. Cuma jumlah kecil. Apa pula bila masuk Semenanjung Persekutuan Melayu gagal? Tak ada. Tak ada. Pada saya kita harus minta lagi. Biar dia masih pergi boleh mahkamah. tuntut lah. Kalau dia nak pergi mahkamah, pergilah. Kan? Pergi mahkamah. Pulau Pinang ialah asalnya Kedah. Ialah asal. Dan Francis Light bayar berapa pound saya pun tak tahulah. Masa tu Masa tu. Tahun 1900. Dan kita masa tu Melayu mana ada duit. Terima je lah. Dia Melayu ni, punca Melayu susah lemak dia. Melayu tak ada duit. Tak ada duit. Dia ingat tak dulu masa Kelantan tuntut Petronas. Saya dulu mendesak supaya Kelantan tuntut wang 5% minyak royalty. Tahun 2009 Kelantan tuntut. Guna peguam-peguam yang hebat. 10 tahun. 2018, 2019. Lebih kurang. Tak ada pun Petronas bayar, tak ada pun Kerajaan Pusat bayar. Dan masa itu mungkin Kerajaan Kelantan dah tak ada duit. Nak bayar gaji tak cukup.
maka terimalah mereka apa-apa yang diberi oleh kerajaan pusat sebagai warisan. Itu penyakit tak ada duit. Tapi kalau Sabah 40 bilion, no problem. Kita bincang. Kita bincang. Sarawak nak gas aggregator. Aggregator, bukan Petronas. Kita nak semua ni. No problem. Tapi bila Melayu minta hak dia, tak ada siapa yang berani. Sebab miskin lah. Sebab miskin. Lah. Jadi kita dia pun tahulah kita semua ni miskin. Kita orang kampung dulu, kita tahu. Kita miskin, orang tak hormat. Yalah, miskin jadi masalah. Kita nak lah. pemimpin Melayu yang ada di Malaysia ni buat kayakan Melayu. Ada orang kata kita nak Melayu ni jadi lebih bermoral, lebih beretika, lebih itu macam-macam. Pada saya okey lah, tapi biar dia kaya dulu. Biar dia ada duit dulu. Kalau betul miskin tak guna. Kalau dia beretika, bermoral, bila dia tak ada duit, dia hilang juga. Dia pun tak guna. Hilang jalan juga. Hilang jalan. Jadi sebab itu saya ingat 10 tahun kita tuntut daripada Petronas, tak ada siapa peduli. Sampai kan kita kata bagilah berapa yang kerajaan pusat nak bagilah. Sampai sekarang kerajaan pusat nak bagi 200 juta ke 300 juta ke, thank you very much. Sebab kita tak ada duit, kita tak ada power. Kalau Sabah, Sarawak minta saja, okay, no problem. Kalau Trump datang lagi, no problem. Tutup Kuala Lumpur. Tutup Kuala Lumpur. Okay, tutup. Donald Trump tak duduk di hotel ni, dia tak nak duduk di hotel. Okay, no problem. Dan hotel itu Satu hotel. Orang lain tak boleh duduk, no problem. Kita belanja 200 juta, no problem. Sebab kita, perangai kita dan bila berdepan dengan orang kuat, kaya, kita takut. Tapi apa? Dato' bila saya sedih lah. Pemimpin-pemimpin kita pun semua tak nak jadi Perdana Menteri. Semua malu, tak sanggup. Apa salahnya salah seorang daripada pemimpin PAS kata I want to be Prime Minister to lead this country, untuk memimpin orang Melayu Islam. Apa salahnya? Keyakinan diri kurang agaknya tu. Tak ada duit dah tu. Dia tak ada duit. Saya ingat dia sifat tak ada duit ni dalam makan dia. Saya ingat tu ada satu bila sebut duit ni, ada satu benda biasalah orang sebut. Dia kata orang cerdik dia ada gelaran macam-macam, tapi kalau dia tak ada duit dia akan nampak bodoh. Tapi orang bodoh kalau dia kaya dia akan nampak cerdik. Dia akan dapat title. Dia ada pangkat. Datuk lah, Datuk Seri, Tan Seri. Dan orang kaya yang doktor ni pangkat tabik kat dia tu. Semua. Pasal dia kaya. Pasal dia kaya. Betul lah cakap tu. Itulah. Jadi penting kaya. Tapi kita Okey lah, saya dah letih ni. Terima kasih lah. Okey, setakat ini dulu. Kita cakap lain. Setakat ini kita bertemu dalam podcast hari ini. Dan sekali lagi sila like dan subscribe podcast ini. Sekian, terima kasih.